Presiden dah banyak kali bagi warning, tapi saya minta maaf, mohon ampun Datuk Seri Anwar ya. Nak nasihat boleh nasihat, saya pun nak bagi nasihat. Lain kali kalau pilih Menteri Ekonomi kena pilih baik-baik. 750 juta dipakai untuk vending machine nak jual nasi lemak. Ini pun tak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tak tahulah. Tapi Anwar Ibrahim itulah. Apa pilihan dia, timbalan seorang lagi pun tak boleh pakai Nurul Izzah. Entah, kita pakai risau. Kita nampak Anwar Ibrahim padu, tegap, gagah. Tapi ni pimpinan-pimpinan ni naik presiden Ramadan, timbalan presiden pun, naik presiden lain pun tak nampak. Tak nampak langsung kehebatan kepimpinan mereka. Lebih banyak memberi kesan negatif. So, bagaimana suatu beliau Ramadan berucap pentas jadi kecoh apabila mendapat tekanan ataupun daripada Hassan Karim, terutama dia ahli Parlimen Pasir Gudang. Katanya suatu sidang secara langsung dalam FB ni selepas saja berlaku tekak atau pertekakan pertelagahan antara Ramadan dengan Hassan Karim, live itu dihentikan. Habis. My floor, let me speak. I know your floor. Yes, ini negeri Johor. Saya ahli Parlimen Johor. Saya tak setuju. Habis. Sebab itu saya dapat kat sini je. Tapi kita lihatlah apa yang diucapkan oleh Ramadan menyerang kepimpinan Rafili di Convention PKR. Saya rasa sesuatu yang tak kena. Tak perlu pun bagi kita, bukanlah platform dia. Kalau kita tahu Rafizi masih lagi ada sokongan yang dalam pikiran yang dalam luar pun. So kau menyerang Rafizi, saya rasa satu kesilapan besar yang dibuat oleh Ramadan di Convention PKR Johor yang tadi. Semua yang ada sini kita sayang parti. Mohon ampun Datuk Seri Presiden, lepas ni mungkin akan marah saya, tapi saya terpaksa cakap. Saya minta maaf. Lepas ni saya akan kena hentam daripada Presiden, tapi tak apalah, saya biasa kena marah dengan Presiden, saya dah siap dah. Apa? Yang kelakar, baru-baru ini saya selalu lihat kononnya nak selamatkan parti. Dia tengah nasihat kita apa nak buat. Ada. Kalau saya tak cakap nama dia, nanti ini bermula ucapan dengan menyerang Rafizi di pentas Convention PKR Johor. Silaplah kau Ramadan sampai ke tahap itu. Saya terpaksa cakap. Ada. Presiden dah banyak kali bagi warning, tapi saya minta maaf, mohon ampun Datuk Seri Anwar ya. Dah bagi warning Nak nasihat boleh nasihat, saya pun nak bagi nasihat. Tak payah. Nasihat saya satu, minta James Chai balik. Minta pegawai you balik ke sini. Ada siasatan. Saya juga mohon ampun Datuk Seri Presiden, saya kena nasihat Datuk Seri Presiden satu benda saja. Lain kali kalau pilih Menteri Ekonomi kena pilih baik-baik. 750 juta dipakai untuk vending machine nak jual nasi lemak. Ini pun tak kena. Kau bodoh lah. Zaman itu dia jadi menteri, tak payah diungkit lah. Apa benar ni pasal vending machine apa semua. Memang betul bangang lah, betul Ramadan lah. Memang silap besar lah. Cerita pasal vending machine tu saya rasa itu pun salah. Tunggu Rafizi akan hentam lagi sakan. Dalam kes ni kalau antara pilihan antara Ramadan dengan Rafizi, saya rasa tak apalah. Saya akan angkat Rafizi balik. Kalau nak nak meletakkan dengan mereka berdua sebelah menyebelah, memang tak boleh pakai lah Ramadan. Ini cerita lama dah. Tapi yang digunakan macam tu. Tapi dia pula nak nasihat. Kau pernah nasihat? Saya tengok ada dia tegur Datuk Seri Dr. Zaliha, dia tegur Saudara Kamil. Banyak yang dia tegur. Kalau betul-betul ikhlas kita nak selamatkan parti ni, kita selamatkan daripada dalam. Itu saya silap. Kita dalam duk nasihat orang. Jangan nasihat kat dalam, dekat luar.
kau sendiri pun kau nasihat cara kalau. Itu silap. Dia lupa dia menasihatkan orang. Jangan nasihat tapi dia sendiri yang buat. Saya orang Johor pun masih ramai lagi yang menyayangi Rafidi, percaya pada Rafidi, kemenangan besar Johor dalam apa? Dalam PRU lepas 15 kursi parlimen adalah hasil kerja Rafidi. So bila mana kamu cuba nak menidakkan, menjatuhkan, menyerang ke Rafidi dalam konvensyen secara terbuka, kau silap lah Ramanan. Kau bengong lah, minta maaf lah. Bukan kita bincang kat luar jerit. Kau ada Itu jerit kat bukan dalam nak ni, selamatkan parti, itu nak nahaskan parti. Saya tahu ramai yang tak mau dengar ni, tapi terpaksalah. Kalau kita tak cakap, nanti orang cakap pula semua yang dia cakap tu betul. Sebab tak ada orang mau jawab. Jadi saya jawab. Aduh, babi Kalau lah. dia ada formula Tidak, Anjus. lagi baik, bagi tahu kita formula, kita ikut. Saya bukan Apa? serang. Tak apa YB. Dia mula. This is my flow. This is my flow. Ini yang Sang This is Karim. my flow. Let me speak. Apa pun Ramanan patut sedar. Cara dari segi ni lah. Reality. Rational dia. Dalam kita okey, kita tolak ke tepi, kita marah apa, kita benci Rafidi, kita suka tak suka okey. Dalam situasi politik sebegini rupa, kita sebagai pemerhati bila berlaku lah orang seperti Rafidi menyerang Anwar Ibrahim, menyerang apa kerajaan Madani. Bila mana dalam waktu ini dalam konvensyen yang diadakan, orang seperti Naib Presiden Ramanan mengambil kesempatan menyerang Rafidi secara terbuka. Walaupun dia nasihat Rafidi menyerang lah, dan dia juga buat. Nah, inilah hasil dia. Jangan salah menjadi bahan ejekan oleh pimpinan-pimpinan Mangkang. Bagaimana perpecahan dalam kepimpinan ini dilihat lebih hebat lagi. Dan Ramadan juga kita tahulah bukan orang-orang biasa dalam PKR. Nama dia yang dikaitkan dengan 95 juta pun masih lagi belum dibersihkan. Katanya seperti mana yang didedahkan oleh Rafidi, dia mencari jalan penyelesaian, membayar balik. Tak ada, kita tak dengar lagi respon. Ataupun Ramadan nak saman benda itu salah. So, bila dah hampir seminggu lebih, kat 10 hari Rafidi mendedahkan orang itu adalah Ramadan menerima wang daripada Bitterchin 95 juta. Dan dia katakan sudah pun memulang balik. Kononnya bagi membantu menyelesaikan orang jadi orang tengah dalam perebutan saham NextG. So kita nampak, saya percaya tidak ada penafian daripada Ramanan mengenai itulah. Yang katanya dialah Mr. Up. So bila mana dia muncul hari di pentas konvensyen PKR di Johor, menghantam cara begitu rupa di depan Presiden, di depan perwakilan Johor. Dia cari pasal dan lebih membawa nama buruk kepada kita orang luar ni. Dia lebih menunjukkan dua-dua mereka ni bangang. Salah. Cara pendekatan yang salah. Jangan kata kalau Rafidi boleh buat. Kau nak betulkan Rafidi, kau hantam balik. Kau sama-sama lah. Suka tak suka, orang kita ni yang berada di luar, kita lebih nampak Rafidi tu jauh lebih, nak katakan, lebih bermakna, lebih ada nilai dalam PKR. Sekurang-kurangnya jasa dia sebelum ini, memenangkan PRU 2018, 2022, apa benda lah. Semangat dia, jasa dia tetap ada. Tak boleh dipadamkan. Walaupun kita tak setuju, kita geram dengan apa yang sering dibangkitkan sejak dia kalah pemilihan tu. So, bukan itu alasan untuk kita nak membenarkan Ramanan berkatakan menyerang apa yang dibuat oleh Rafidi. Terutamanya itulah membangkitkan kegagalan Rafidi sebagai Menteri Ekonomi, vending machine Benda itu kerajaan ini. Waktu itu semua orang bertanggungjawab. Bukan Rafidi
seorang. Anwar Ibrahim juga sebagai Perdana Menteri. Kau jangan ni Ramadan, kau silap lah, betul lah. Betul, mengampu Datuk Hal. Nampak sangat